Kan kejalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok orang Islam punya contoh kan. Billionaire kan bukan nak mengkayakan diri dia, tapi dunia tu di tangan. Maknanya ambil dunia ni, ambil tapi di tangan bila masa dilepas. Okey? Dunia ni cara kita melihat dunia kena betul. Dunia ni kita kena tengok dengan betul. Pertama, dunia kena diurus. Jangan tak urus. Ada rumah jangan tak urus. Dunia kena diurus. Dunia untuk diurus, bukan untuk dirungsingkan. Orang hari ini banyak merungsingkan dunia daripada mengurus dia. Dunia ni diurus. Kita ada rumah, urus rumah. Jangan sampai store tu dah 5 tahun tak dikemas. Kan? Tikar koyak dalam tu, kan? Blender pecah ada dalam tu, kan? Vacuum rosak dalam tu, okey? Servis kereta dah 5 botolnya hitam tu, kan? Dalam tu satukan satu pakailah balik kan. شكرا فريق ARA وبارك الله فيكم ان شاء الله لكم اجر كفاله الايتام فرحتونا الله يبارك يا رب دنيا واخره يا رب. تفضل يا معلم. تسلم ايديك بارك الله فيك. شكرا فريق ARA لدعمكم لاهل غزه بارك الله فيك وجزاكم الله خير الجزاء. Sampai dunia jatuh ke tangan orang fasik ataupun orang kafir yang merosakkan. Kita tak ambil, diambil oleh orang fasik. Orang fasik boleh menambah kefasikan dia lagi. Kan? Diambil oleh orang kafir yang merosakkan. Orang kafir boleh menambahkan kerosakannya lagi. Orang Islam kena ambil. Bila kita faham cara melihat dunia, itulah zuhud. Ambil di tangan, diurus. Jangan lepaskan orang yang fasik. Lebih baik orang masjid yang ambil dunia ramai-ramai. Saya ada sedikit pengalaman. Ibu-ibu, kakak, abang-abang, ayah-ayah lagi kaya pengalaman dari saya. Satu hari, saya